Okay, untuk sesiapa yang cari Alphard 2023 nak color bronze, on the way pun banyak juga. Nah, warna hitam hari ni kita nak recommend warna hitam, ada body kit. Yang ini unit, mileage dia 3000 je. Grade 5A jom kita pergi tengok dalam dia. Ni unregistered 2024, tengok body kit, Modalista body kit, okay. Tengok dia confirm ada 4 camera. Ada 4 camera, kita tengok dalam dia. Dalam dia memang bersih cantik sebab dia grade 5A, power seat, ada extra ini, roof monitor lagi, ada DIM, HUD, ada memory seat, okay. Of course dalam pilot seat lah, full leather kan, semua tahu. So twin moon roof ini optional kau bagi Alphard kalau wheel firing standard lah. Ini ada, okay, ini dari view belakang dia, okay, view belakang dia. Buka, okay, dia power boot lah. Dia power boot, dia tekan sini. Power boot semua orang tahu lah, macam Voxy lah. Dia tekan sini tutup. Power boot, semua power boot. Tengok berapa bersih, 5A, tak ada cala pun. Kalau dia letak luggage kena ada cala. So you tengok dalam dia berapa bersih. Bau kereta baru. Bau kereta baru, bukan bau wangi kereta baru. Bau leather, okay. Tak ada bau rokok. Ini ada spare tayar bonus. Ini fully loaded lah kira. Kira fully loaded lah. Dia ada moonroof, ada DIM, ada HUD, ada BSM. So dia body kit pun ada. Okay, kita tengok mileage dia 3878 km. 3878 km. So kita tengok sini, dia lah phone charging, wireless phone charging. 4 cameras, 360 view lah. Okay, sebab minat unit ini hanya dijual harga 308,000 sahaja. Termasuk warranty semua. Siapa berminat boleh Roger Kento to get more info. Jumpa lagi. Bye.